Simple tu. Nak kena ajak Ampah ni minggu depan. Sebelum aku pergi London, insyaAllah aku ajak. Okay, jemput makan. Bismillah. Boleh ya? Ada. Sangat happening. Event pun teratur dengan barisan saya tunggu tadi pun cepat. Tak adalah lama sangat. Kan semua berpusa-pusa nak kelaparan tadi. So tapi event ni sangat best. Makanan pun semua sedap. Alhamdulillah. Ni ais tingkat punya soya. Apa rasa dia? Mantap. Alhamdulillah. Terus sangat ni? Jabatan dia. Kejut. Terima kasih datang. Terima kasih. Sorry. Sekejap Kak Ri. Masih popular lah bang saya. Kita tak popular. Okey. Okeylah. Thank you Tok. Habis apa makanan? Kek butter. Baba. Siapa yang order bang? Rumah saya yang Rumah. Oh. Pergi je. Pasar malam tak ada beratur. Apa dia? Baiklah ya Allah, ya Tuhanku. Siapa yang baru pergi ambil air, siapa bantu ambil makanan. Terima kasih beli. So kami daripada Kajang. Dari tadi lepas asar gerak beratur, sekarang baru dapat duduk makan. Alhamdulillah semua makanan terbaik. Berbaloi beratur, anak-anak pun happy walaupun tantrum sikit, tapi semua seronok. Makanan semua sedap. Thank you Tok Ri. Minta maaf lah. Tak apa, air ada lagi. Jangan risau. Akhirnya tutup kedai. Saya belacan. Masya Allah sedap gila. Ini nasi goreng cili kering ni macam orang dulu buat. Macam arwah mak saya buat dulu. Saya nak menangis rasa makan. Sedap sangat. Sangat sedap. Tak nak makan dengan paru, makan dia je. Dah sedap dah. Nak nangis dah ni. Macam ni lah. Tapi hope Datuk boleh buat lagi lepas ni. Betul. Buat lagi tu. Sembunyi sakit dia pandang. Nampak. Okey. So ni look yang pertama. Lagi. Ambil gambar saya nanti kita lupa. Nanti kita lupa lah cik. Ambil gambar. Okey. Kenal kan? Ni bag ni, colour dia. Ya. Oh, cantik lah. Dia macam ala-ala. Tak tahu nak cakap macam mana. Okay, ambil. Ambil lookbook ni. Apa kata? 1, 2, 3. 1, 2, go. 1, 2, go lah dulu. Au! Nanti. Ni ambil dekat ni. Tak janganlah sejuk sangat. Duduk beku kita kat luar tu. Ui. Nanti lah combination colour dia. Kan? Oh, semuanya. Okey. Oh, ni muda ni. Muda terantang-tang. Tantang ui. Ambil mak. Solo. Solo. Ambil.
Habis? Ini primodo je kan? Buat Birkin lah. Tapi cantik lah juga. Birkin size 25 ni. Oh, memang macam ni kan. Faiz pula gambar dia beli kat Jakarta ni. Boleh lah nak pergi Okey lah, pasar. ada dua lah. Satu lagi Himalayan. Kak ambil kat Ahai Himalayan tu. Pergi pasar comel lah ni. Yalah. Main kali 4 mana tak? Hari tu masa Pasaria tu, tak ada nak makan mie ni, aku buatlah balik kemarin. Makan puah-puah tu. Walaupun dia pelik makan dengan sambal belacan, tapi sedap. Simple tu. Nak kena ajak Ampon minggu depan. Sebelum aku pergi London, insyaAllah aku ajak. Okay, jemput makan, bismillah. Tak payah kat dia pun lagi, dia mampu dia pun minta. Ni stok aku yang kat Ulu Yam. Stok baru tak siap lagi. Yang duk kata dah siap. Siap lagi baru aku habak. Ni kami punya dulu. Sedap kan? Apa kari pak? Lemak masih manis, pedas. Tanpa tunggulah lah. Jangan sikit hati pula aku ada kari pak. Hangat. Yam kata apa? Yang tadi duduk menyapu. Yang nak misuk. Mau bang. Itu hari kan dia basuh pinggan tepi sini. Uyuk sebelah tu. Penuh sup tu. Pimai-pimai agak kering dah. Dia cakap saya pun belum rasa kuah tu. Dia cakap mantul kan. Lepas tu tak ada dah hidang. Ni pun dia rasa tadi. Dia cakap, bang, itu orang beli sungguh kari pak habis. Kita satu biji pun tak ada. Yelah. Staff semua tak dapat makan apa yang kami masak hari tu. Tahu tak? Demi Allah kita baru makan. Ni. Tapi aku Tester. aku pun tak makan lah malam tu. Tester tak sempat. Tak dan. Goreng habis. Kita duk Sebab masa masuk dia terpon ni dulu kan. Kita tahu siapa yang sebab rasa. Siapa? Aziz. Dia duk kelintang pimai bawa. Ya, dia yang usung. Putih. Tengok ekor je. Putih. Makan pergi semayang. Hei.